Seperti yang saya sebut, dia ada beberapa elemen termasuk tajaan daripada pihak-pihak yang berkaitan, dan tadi saya ada sebut kita akan umumkan tajaan ini dalam masa yang terdekat. Tapi di pihak kerajaan yang dibelanjakan adalah 24 juta ringgit. Saya dengan sukacitanya mengumumkan penyiar rasmi bagi Piala Dunia FIFA 2026 di Malaysia adalah Radio Television Malaysia, RTM, dan Unify TV. Piala Dunia FIFA 2026 akan disiarkan di pelbagai platform termasuk free to air melalui MyTV serta platform OTT menerusi RTM Click dan Unify TV bagi memastikan akses yang menyeluruh kepada penonton di seluruh negara. Liputan menyeluruh merangkumi kesemua 104 perlawanan akan disiarkan secara langsung di Unify TV, manakala RTM akan menyiarkan sebahagian besar perlawanan sama ada secara langsung atau tertunda.